Assalamualaikum. Abang-abang ada masalah sakit buasir, berak berdarah, benjol terkeluar ataupun perut ada angin-angin penuh dalam badan? Betul tak? Dah macam-macam dah usaha. Dah guna macam-macam produk, habis duit dah tapi tak sembuh-sembuh lagi. Jangan risau, jangan pening kepala sebab jus kurma madu ni memang diformulasikan untuk masalah-masalah yang kita sebutkan tadi. InsyaAllah dia dapat merawat luka dalaman, masalah buasir, masalah bengkak, masalah berak berdarah. Dan masalah-masalah ini dapat kita selesaikan dengan mengamalkan jus kurma madu ni. InsyaAllah juga bagi yang ada masalah buasir daripada tahap 1 sampai tahap 4, insyaAllah akan dirawat dengan baik, akan pulih kesihatan kita. Kita ikhtiar sama-sama. Alhamdulillah dengan kuasa Allah paling menarik, ramai yang ada masalah buasir, masalah luka dalaman, bila mengamalkan jus kurma madu ni, dapat sembuh, dapat dirawat dan dapat pulih dengan asbab dan redanya. Sebab apa? Sebab mereka semua konsisten untuk mengamalkan jus kurma madu yang ada kat depan saya ni. Dan kebanyakan daripada customer kita memang repeat order banyak kali sebab untuk menambahkan tenaga, untuk kekal sihat, untuk merawat luka dalaman dan mereka istiqamah untuk mengamalkan jus kurma madu. Jus kurma madu ni memang cantik, memang istimewa, minuman betonik yang paling istimewa ianya 100% daripada makanan alami, makanan semula jadi kita. Kalau anda nak tahu dengan mengamalkan herba warisan ataupun minuman botani ini, yang pertama, dapat kecutkan buasir, dapat hentikan pendarahan, dapat merawat luka dalaman. Badan pula lebih bertenaga, dapat buang angin dalam badan kita. Paling istimewa, dapat melawaskan sistem pembuangan. Lepas ni tak adalah rasa sembelit aja, mudah nak buang air. Dan insyaAllah, 100% macam saya sebutkan tadi, 100% semula jadi daripada bahan semula jadi. Dan yang paling penting, minuman botani ini makanan tambahan untuk menjadikan badan kita kekal pulih, kekal sihat dan dirawat dengan sebaiknya. InsyaAllah, asbab kita mengamalkan jus kurma madu, masalah buasir, masalah berak berdarah, masalah luka dalaman, semuanya dapat diselesaikan. Abang-abang, kakak-kakak, ibu ayah semua jangan risau sebab tak ada pun bahan-bahan tambahan ataupun bahan-bahan kimia yang ada ataupun yang kita letakkan dalam jus kurma madu ni. Makna kata 100% boleh jadilah. Sebab apa? Dalam dia ada kurma, ada madu, ada mengkudu, ada misai kucing, ada kunyit hitam. Paling power kita letakkan mahkota dewa untuk kekuatan dalaman kita dan untuk rawatan tubuh badan kita. Istimewanya juga jus kurma madu ni dapat melembutkan najis kita, dapat melancarkan sistem pencernaan kita, sistem pembuangan kita. InsyaAllah likulli da'in dawa, insyaAllah pada setiap penyakit itu ada ubatnya, betul tak? Dan semua itu atas izin Allah. Kita rawat sama-sama, kita sihat sama-sama, kita kena jaga kesihatan. Sebab bila badan kita sihat, badan kita elok, kita akan rajin dan senang nak beribadah. Jadi di sini saya nak syorkan kepada anda untuk kita sama-sama mengamalkan jus kurma madu ni. Kita konsisten istiqamah amalkan sama-sama, insyaAllah. Masalah-masalah yang kita sebutkan tadi dapat diselesaikan. Badan kita jadi lebih kekal sihat, badan lebih bertenaga, tak ada angin dalam badan, luka dalaman dapat kita rawatkan, insyaAllah. Asbab dan ikhtiar sama-sama kita amalkan jus kurma madu setiap hari, badan kita jadi sihat. Dan sekarang ni kita ada promosi tau. Apa yang kita nak berikan kepada anda, anda order dulu, barang sampai dekat rumah baru bayar. Jadi tak kena scam lah. Kang dah bayar, dah order, tak sampai pula, problem. Hari ni kita tak nak bagi penyakit kita melarat, tak nak bebankan kita. Kita order, kita minum dan kita boleh bayar. InsyaAllah. Jadi apa lagi? Klik order now sekarang untuk kita dapat amalkan bersama-sama. Kita kekal sihat supaya rajin beribadat. Jus kurma madu, saya pun dah amalkan. Anda bila lagi?